Macam biasa, kalau nampak aku pakai baju macam ni, kita akan cerita tentang core service, yang mana untuk core service kali ni unik sedikit. Yes, kita nak cerita kereta ataupun truck pickup yang paling laku keras di Malaysia dan juga truck pickup yang paling ramai, paling banyak yang kena curi, iaitu Toyota Hilux. Tapi kita bukan nak cerita Hilux yang diesel, kita nak cerita Hilux BEV ataupun Hilux EV. Yang ini pun terima jugalah. Macam-macam orang cakap, apa? Full charge boleh pergi apa? 257 km je? Biar betul. Macam mana nak masuk off-road? Ini yang kita nak ceritakan. So, bagi siapa-siapa yang ada aim, ada ataupun sekali knowledge ataupun ada siapa-siapa yang nak angkat Toyota Hilux EV ni, boleh tonton sampai habis lah. Kita akan ceritakan kepada anda berapakah gaji anda yang layak, berapakah bulanan yang kau kena bayar dan juga berapakah cost service untuk membela sebuah Hilux bernama EV. So, first untuk pasaran Malaysia, baru saja launch Toyota Hilux BEV. Walaupun Hilux diesel dah ada, tapi dia masuk, iaitu Hilux Travo, tapi dia masuk dulu dengan EV. Mungkin because of the harga diesel yang tinggi lah. Tetapi soon dia akan masuk jugalah untuk Hilux bersih Travo lah ke pasaran Malaysia. Dan untuk pasaran Malaysia, untuk Hilux BEV cuma ada satu variant sajalah. Yang mana untuk yang ni harga dia adalah RM226,300. On the road tak termasuk dengan insurans. Boleh tahan tinggi juga. Dan macam biasa, kita semua sedia maklum, untuk yang ni full charge boleh pergi 257 km sahaja. Takut juga. Aku pun takut lah nak masuk off-road. Tetapi kalau setakat pakai untuk gaya hidup, boleh lah. Dan berapa pula gaji minima untuk melayakkan kau beli Toyota Hilux BEV? Kalau nak cantik, harga dia pun dah 200,000. Seelok-eloknya gaji kau 7,000 dan ke atas. Dan macam biasalah, kita akan ambil juga untuk pengiraan bulanan, kita akan ambil berdasarkan 10% down payment dengan kadar interest sekitar 2.75%. Ini adalah bayaran bulanan yang kau kena bayar. So, kalau kau ambil 9 tahun, bulanan yang kau kena bayar adalah RM2,353. Dan kalau kau ambil 7 tahun, bulanan kau kena bayar adalah RM2,892 sahaja. So, sekarang ni kita nak cerita tentang cost service pula. Dan macam biasalah, untuk kereta-kereta EV ni, dia biasanya gunakan less part dan juga less maintenance lah. Kita expect harga dia tidaklah semahal harga ICE yang biasa ataupun harga diesel biasa. Tetapi kita still kena cerita juga apa benda yang dia kena tukar walaupun dia adalah sebuah EV. Macam biasa, untuk servis pertama adalah 10,000 km, yang mana dia berkongsi part yang sama dan juga harga sama, iaitu 10,000, 30,000, 50,000, 70,000, 90,000. Nombor ganjil lah. 1, 3, 5, 7, 9. Benda yang sama juga. Antara benda wajib, of course, yang ni dia bukan diesel, so dia tak ada minyak hitam lah. Dia cuma tukar adalah dari segi ni, tak ada benda pun. Dia tambah sabun, washer fluid, RM3. Dan lepas tu dia buat juga Novi Ruclean. Yang ini macam like antivirus lah tu. Yang itu adalah RM10.85. Dan kelakar dia, labor charge lagi mahal daripada benda yang kau kena tukar. Labor charge yang ni RM75, SST RM6. Dan total yang kau kena bayar untuk 10,000, 30,000, 50,000, 70,000 dan juga 90,000 km adalah RM94.85. Murah Seterusnya adalah 20,000 km. 20, 60 dan juga 100. Benda yang sama, harga yang sama. Macam biasalah, sabun kena tukar. Lepas tu Novi Ruclean pun sama juga. Cuma kali ini dia ada pertambahan A Cleaner Filter Element. Tapi harga dia keras jugalah. RM439. Labor charge, yelah, ada pertambahan satu benda kan, lagi mahal sikit lah. RM112.50 dan SST RM9. Total yang kau kena bayar untuk 20, 60 dan juga 100,000 adalah RM574.35. Dan seterusnya, boleh katakan major juga, RM40,000. 40,000 dengan 80,000, benda yang sama juga. 3 benda wajib macam biasa, sabun, Novi Ruclean dan juga Air Cleaner Filter Element yang kena tukar. Yang tetapi untuk kali ini ada pertambahan dari segi minyak brake. Minyak brake dia gunakan 3 botol, RM60. Lepas tu ada juga Toyota Genuine E-Trans-Axle Float, iaitu 4 liter juga, RM616. Lepas tu gasket transmission drain plug, yang ini RM7.20. Gasket filter plug RM3.60. O-ring RM2.75. Dan untuk yang ni labor charge mahal sikit lah, RM285 dan juga SST RM22.80. Dan untuk servis 40,000 dan juga 80,000 km adalah RM1,450 dan 20 sen. Mahal weh.
Aku ingat murah je. So, other than that, selain daripada itu, dia ada jugalah kena tukar dari segi Toyota Supolong Life Coolant lah. Itu air coolant RM106.50. Tapi ini dia kena tukar selepas 160,000 km. Dan selepas tukar 160,000 km, setiap 80,000 barulah kau kena tukar. Termasuklah juga dengan drain cook plug RM21 lah. So, yang ni kau kena tukar lambat lagi, 160,000 km. Tetapi dia masuk jugalah dalam buku servis. Dan ada satu juga yang dia masuk dalam buku servis adalah satu benda namakan sebagai Toyota Genuine Traction Battery Coolant, iaitu 0.5 liter. Yang ni adalah inverter EV cooling system lah. Yang mana untuk yang ni harga dia agak keras sikit lah, RM1,008. Tapi yang ini cuma tukar setiap mileage 200,000 dan seterusnya kena tukar setiap 80,000 km. Yang ni cerita 10 tahun kemudian lah baru kita tukar. So, berapa pula kadar servis yang kau kena, ataupun berapakah kos servis yang kau kena bayar ataupun kau kena tanggung dalam tempoh 5 tahun? Macam biasalah, untuk yang benda-benda ni kita tak masuk dengan benda-benda warranty lah. Dalam tempoh 5 tahun, walaupun dia adalah sebuah EV, harga dia boleh tahan jugalah. Yang mana total yang kita kirakan harga ialah RM5,097 dan 70 sen. Again, cuba komen sikit, mahal ke tidak harga servis ni? Tapi should be sepatutnya lebih murah sikit. Biasanya EV, less part, less maintenance jugalah. Dan lebih penting adalah untuk BEV ni, highlight BEV, macam, kalau kau ada duit lah, kau beli tak? Yang dia boleh jalan 200 lebih kilometer. Cuma komen sikit. Macam biasalah. Kalau nak kita orang buat kos lebih apa, komen kat bahagian bawah. Kita akan cuba buat untuk next video nanti. And macam biasalah, bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, bantu kita subscribe, bantu kita loceng, follow jugalah segala social media kita orang. Dan kita akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Music licensing reimagined.